Dan pada bulan Ramadan, mukjizat teragung sebenarnya turun pada bulan Ramadan, iaitu mukjizat Al-Quran, di mana Allah SWT telah menyebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju Johor, salam dinamik Pasir Gudang dan salam Ramadan. Seperti mana dijanjikan tuan-tuan puan-puan para penonton, anda bersama saya lagi Hazim dan Ustaz Fakrul Razi dalam episod yang ke-9. Tapi kita minggu ni sayu sikit lah Ustaz. Bukan setakat dah hujung Ramadan. Hari ni 28 Ramadan Ustaz. Tapi kita punya rancangan ni pun dah hampir tamat untuk kita ke udara, untuk kita bertemu lagi dengan para penonton. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada para penonton semua masih setia lagi bersama kita insya-Allah. Dan tak lupa juga Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang kerana memberi ruang dan peluang untuk kita terus dapat menimba ilmu dan memberikan perkongsian kepada para penonton kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan para penonton semua, untuk episod yang ke-9 ini kita membawakan tajuk berkenaan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ramadan. Jadi Ustaz, kita nak tahulah mukjizat-mukjizat yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan. Jadi bagi berkongsi atau mengupas tajuk kita pada hari ini, saya persilakan Ustaz Fakrul Razi. Silakan Ustaz. Terima kasih Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih tetap setia bersama saya dan juga Hazim beberapa minggu ini, alhamdulillah, dan kita pun dah hampir sampai ke puncaknya. Ya, insya-Allah. Lagi beberapa hari kita nak raya ni. Esoklah last insya-Allah. Dimaklumkan Hazim pun dah beli baju raya dah komplit. Itu bukan mukjizat Bukan. Sibuk pun boleh juga beli sana sini. Jadi bila cerita tentang mukjizat ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita faham dan patut kita imani. Apabila mukjizat ini disebut, dia tak sama dengan yang lainnya. Mukjizat ni hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang kita tahu mukjizat ini adalah perkara pelik yang berlaku selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kalau dia berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, iaitu pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, maka itu disebut sebagai irhas, perkara-perkara pelik yang berlaku. Tetapi kalau dia berlaku kepada orang-orang yang soleh, maka dinamakan karamah. Ada perkara-perkara ajaib ataupun perkara-perkara pelik. Dan kalau dia datang kebaik ataupun kepelikan itu datang daripada mereka yang tidak beriman, maka dia menjadi istidraj, penghinaan ke atas diri dia. Jadi ini antara perkara yang kita perlu faham. Ada juga beberapa peristiwa yang menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan mukjizat, sama ada pada bulan Ramadan ataupun bukan pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat pengkajian para ulama tentang mukjizat Rasulullah SAW ni, jumlahnya antara 1000 hingga 1200 mukjizat yang kita dapat lihat, itu kelebihan-kelebihan itulah, perkara-perkara pelik lah. Dan pada bulan Ramadan, mukjizat teragung sebenarnya turun pada bulan Ramadan, iaitu mukjizat Al-Quran, di mana Allah SWT telah menyebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran itu pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia itu diturunkan, iaitu pada bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar, itu pada malam Al-Qadar itu. Dan pada 17 Ramadan diturunkan kali pertama oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Maka kenapa saya sebut ini adalah mukjizat paling agung? Kerana Al-Quran di dalamnya terdapat segala perkara yang menjadi panduan dan juga pedoman kepada umat manusia itu sendiri. Bila manusia itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sesekali manusia itu tidak akan sesat. Taraktu fikum amraini lan tadillu fa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati.
Nabi SAW beri jaminan siapa yang berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah aku. Maka atas dasar itulah kita perlu faham bahawa mukjizat teragung ini jangan kita pandang sebagai perkara yang remeh-temeh. Antara mukjizat-mukjizat yang lain yang kita tahu seperti Isra' Mi'raj, macam mana Nabi SAW tangannya mengeluarkan air, begitu juga ada mukjizat Nabi SAW menunjukkan makanan yang sedikit boleh jadi banyak, keberkatan yang datang daripada Rasulullah SAW. Tetapi pada bulan Ramadan ni perkara yang kita perlu ingat betul-betul adalah tentang turunnya Al-Quran kepada kita yang menjadi panduan kepada umat manusia. Jadi ayat Quran ini dinyatakan bahawa sesungguhnya Al-Quran itu memberi pengajaran kepada kita. Pengajaran itu sama ada terhadap perkara-perkara baik yang dilakukan, termasuklah menceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu, ataupun cerita tentang penderakan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu pun ada yang diberikan nikmat, ganjaran syurga. Ada juga umat-umat terdahulu yang diseksa. Kaum Ad contohnya, yang dia berderhaka kepada Nabi Allah Hud alaihissalam. Begitu juga diturunkan 100 tahun selepas dibinasakan kaum Ad, iaitu kaum Samud. Nabi Allah Saleh alaihissalam punya umat dibinasakan juga kerana penderakaan mereka. Begitu dengan kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, kaum Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Shu'aib dan lain-lainnya. Ini semua menjadi pengajaran kepada kita. Jadi kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan mukjizat agung ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi mukjizat-mukjizat lain yang diturunkan. Antaranya disebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tahu tentang kehadiran malam Al-Qadar, iaitu Lailatul Qadar. Kita tak ada salah seorang pun di kalangan kita yang dapat pastikan, walaupun kita tahu tanda-tanda Lailatul Qadar itu, tetapi pernah disebut bahawa Nabi SAW pernah tahu malam itu adalah malam Al-Qadar. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dia keluar, ketika Nabi SAW keluar untuk nak memberitahu kepada para sahabat Nabi bahawa malam itu adalah malam Al-Qadar, tapi Nabi SAW terjumpa dua orang lelaki sedang bergaduh, bertengkar begitu. Akhirnya Nabi SAW tak jadi nak bagi tahu. Kerana apa? Lebih baik mereka ni tidak diberitahu. Lebih baik kamu tidak tahu malam Al-Qadar itu, dan mereka ni berusaha. Di situlah yang Nabi SAW menyatakan bahawa carilah Al-Qadar, malam Al-Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Nabi SAW tetap bagi seginan. Padahal Nabi dah tahu dah malam tu adalah malam Lailatul Qadar, tapi Nabi SAW tak jadi nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyaksikan dua orang bertengkar. Jadi Nabi terfikir lebih baik mereka ni tak tahu daripada tahu. Sebab apa? Mungkin satu hari nanti orang akan bergaduh tentang malam Lailatul Qadar apabila sudah ada ketetapan di dalam Islam itu sendiri. Jadi sampai sekarang pun kita tak tahu Al-Qadar tu bila. Tapi mukjizat Rasulullah SAW, Nabi sebenarnya tahu bila berlakunya malam Al-Qadar itu. Jadi banyak perkara yang kita boleh ambil iktibarnya daripada kisah-kisah yang disebutkan ketika Nabi SAW sedang menunaikan qiyam, cuma tidak dapat dipastikan sama dia berlaku pada bulan Ramadan atau tidak. Diganggu oleh jin yang namanya Ifrit. Ifrit ni satu jin yang sangat hebat sebenarnya, yang memindahkan istana Balqis pun jenis Ifrit jugalah. Jin Ifrit. Jin Ifrit ni dia satu ketika mengganggu, kemudian habis saja solat, maka Nabi SAW telah menangkap jin tadi dan dicekik lehernya, sehingga dalam hadis tersebut menyatakan, aku terasa lidahnya tadi, rasa sejuk lidahnya kena pada tangan aku ni. Dan pada ketika itulah Nabi SAW teringat untuk nak mengikat nak mengikat jin Ifrit tadi di satu tiang di Masjid Nabawi itu. Dan kalaulah Nabi SAW betul-betul buat pada masa itu, maka nescaya sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu akan menyaksikan wajah dan fizikal Ifrit itu macam mana keadaannya. Tapi Nabi SAW kata, aku terkenangkan doa daripada saudaraku Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman pernah berdoa, disebut apa? Allahumma ufirli wahab li mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, kau kurniakanlah satu kerajaan ataupun kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang selepas aku. Maksudnya apa? Nabi SAW segan kalau dia hambat Nabi SAW boleh menguasai jin itu, tapi Nabi SAW mengenangkan apa yang pernah dipohon oleh Nabi Allah Sulaiman AS, maka aku lepaskan Ifrit itu. Ini kisah dirakamkan dalam hadis yang sahih sebenarnya, bagaimana Nabi SAW diberikan mukjizat dapat berhubung dengan
kumpulan jin. Begitu Nabi SAW pernah mengislamkan sekumpulan jin yang datang daripada Yaman ketika Nabi SAW diusir daripada Taif. Nabi SAW didatangi oleh sekumpulan jin yang namanya Nashibain pada ketika itu dan diislamkan. Begitu juga Nabi SAW bersama dengan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud pergi ke satu tempat dan Nabi SAW buat satu bulatan untuk Abdullah bin Mas'ud duduk tempat itu, jangan pergi mana-mana. Maka Nabi SAW pun bergerak dan mengislamkan sekumpulan jin. Ini antara mukjizat Rasulullah SAW. Dalam peperangan Badar pun mereka kata memang sahabat-sahabat Nabi SAW banyak melindungi Nabi SAW dalam peperangan Badar. Adakah Nabi tak kuat? Nabi sangat kuat. Di Mekah pernah ada satu orang fighter. Dulu MMA tak ada lagi. Dia tak ada lagi. Sekarang tapi Nabi SAW pada ketika itu ada satu orang lelaki namanya Rukanah. Rukanah ni tak pernah dijatuhkan oleh sesiapa. Kalau bergusti dia je yang champion. Senang cakap begitulah. Jadi satu ketika Rukanah ni telah mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Muhammad, sebab dia rimas dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau betul kamu power, kamu dapat jatuhkan aku, maka aku akan masuk Islam, dia kata jatuh. Dan aku akan bagi kau 100 ekor kambing ataupun 100 ekor unta. Tak saya 100 ekor kambing lah masa tu. Maka Nabi SAW pun menerima sahutan cabaran daripada Rukanah itu. Dan ternyata dalam peristiwa ini Rukanah lawan dengan Rasulullah SAW. Kekuatan Nabi ini yang disebut sebagai antara mukjizat Rasulullah SAW. Nabi SAW dapat membanting dan juga menjatuhkan Rukanah tu kali pertama. Dan Rukanah pun surrender. Dia kata, okey, ni ambil 100 ekor kambing ni tadi. Tapi dia kata yang tadi tu tak aci. Yang tadi tu tak boleh kira. Dia kata, aku nak fight sekali lagi. Maka dia fight lagi, kena banting lagi dengan Nabi SAW. Rukanah ni dapat 100 ekor kambing lagi. Dan untuk kali ketiga dan akhirnya dia kata, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan wa annaka abduhu wa rasuluh. Dan disebutkan bahawa Rukanah memeluk agama Islam disebabkan kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dia kata apa, sejak aku kecil sampai sekarang ni tak pernah ada orang menjatuhkan aku. Jadi bila dijatuhkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, maka Rukanah akhirnya memeluk agama Islam. Kerana apa? Mukjizat, perkara luar biasa. Tengok fizikal Nabi nak dibanding Rukanah, tak menggambarkan bahawa Rasulullah SAW boleh menjatuhkan satu orang yang badannya besar itu. Tapi dah namanya mukjizat, maka ini adalah perkara yang akhirnya membawa kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita faham. Jadi ambillah intipati daripada kisah-kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada pada bulan Ramadan ataupun tidak. Sesungguhnya kelebihan-kelebihan itu adalah satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasulnya. Ya, para penonton, begitulah mukjizat-mukjizat yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat di bulan Ramadan. Sepanjang orang kata kisah Rasulullah itu ada mukjizat-mukjizat yang terjadi pada baginda, ya Ustaz. Terima kasih itu ucapkan kepada Ustaz atas kupasan dan pencerahan berkenaan tajuk dan topik kita pada hari ini, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ramadan. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali dengan persoalan-soalan yang akan kita dapatkan pencerahan lanjut daripada Ustaz. Teruskan bersama dalam Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Alhamdulillah, kembali kita semula ke dalam Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Bersama saya lagi dengan Ustaz dalam episod yang ke-9 kita. Episod orang kata round-round terakhir lah bulan Ramadan ni kan Ustaz. Okey, para penonton semua, sebagaimana pencerahan dan perkongsian Ustaz di awal tadi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ramadan. Jadi berdasarkan mukjizat tersebut Ustaz, kita nak tahu bagaimana kehadiran mukjizat tersebut membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Islam ini kepada umat. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Azim. Sebab bila kita sebut tentang mukjizat ni, dia perkara yang luar biasa berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha-usaha dakwahnya, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berhadapan dengan rintangan, cabaran, sama ada daripada luar dan juga daripada dalam itu sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah pun, masa tu penentangan dari kalangan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Begitu juga dengan mereka-mereka yang memang dah lama membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebenarnya mukjizat ni adalah ujian juga kepada orang beriman. Maka salah satu cara untuk Nabi SAW nak kenal sama ada orang tu beriman atau tak adalah tentang perkara-perkara pelik yang datang daripada Nabi tu. Orang beriman percaya ataupun tak. Ini lihat. Sebab orang-orang munafik terutamanya, mereka ni kadang-kadang suka mempelekehkan apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Mereka menentang, tapi bila nampak kebenaran, kekuasaan Allah SWT berdasarkan mukjizat Rasulullah SAW ni, maka orang munafik ni biasa diamkan diri. Tetapi mereka tetap dengan keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya mukjizat ni dia jadi salah satu bukti keimanan, dan Nabi SAW kenal dengan siapa Nabi SAW berurusan, sama ada dengan sahabat-sahabat Nabi yang memang setia ataupun dengan orang munafik. Tetapi dapat juga melihat kedegilan orang-orang yang dijamin masuk dalam neraka, terutama di kalangan orang-orang musyrikin pada masa itu. Walaupun ditunjukkan kebenaran, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Berapa banyak ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan kepada orang-orang musyrikin Mekah menceritakan tentang kebenaran, yang termaktub juga kebenaran tersebut dicerita di dalam kitab Taurat, Zabur dan juga Injil. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Begitu juga disebutkan bahawa mukjizat ini sebenarnya menguatkan keimanan seseorang, itu membantu untuk menguatkan keimanan seseorang. Kalau kita lihat contohnya dalam peristiwa Isra' Mi'raj, walaupun peristiwa agung itu, peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah dilihat sebagai satu perkara yang pelik, tetapi apabila telah mendapat penjelasan daripada Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Nabi SAW, maka akhirnya mereka percaya, dan mereka jauh lebih percaya daripada sebelum tu, lebih beriman pada Rasulullah SAW setelah mereka dapat penjelasan tentang kekuasaan Allah SWT, bahawa perkara yang mustahil bagi kita sebenarnya tidak mustahil bagi Allah SWT untuk melakukan perkara ini. Begitu juga dalam peperangan Badar contohnya. Dalam peperangan Badar, bagaimana 330 orang lawan dengan 1000 orang, dan Nabi SAW berdoa pada ketika itu dan pertolongan datang. Doa Nabi SAW tu, Allahumma anjizni ma wa'adtani, ya Allah, engkau realisasikanlah, engkau tunaikanlah ya Allah apa yang telah engkau janjikan. Dan ternyata pada ketika itu dengan doa Rasulullah SAW tu, Allah SWT telah mendatangkan rasa takut dalam diri orang-orang musyrikin pada ketika itu, dan disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kekuatan jiwa, jiwa pejuang dalam diri orang-orang beriman itu, asbab daripada doa Rasulullah SAW. Dan yang paling bestnya adalah di dalam Al-Quran itu sendiri menceritakan bagaimana Allah SWT telah mengutuskan sekumpulan malaikat dalam peperangan Badar, dan akhirnya peperangan itu mendapat kemenangan yang sangat luar biasa, yang menggerunkan hati musuh-musuh Islam pada masa itu. Ini semua adalah antara mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Bagaimana Allah SWT memberi pertolongan. Ulama kata memberi pertolongan tu kerana doa Nabi SAW. Di sebelah belah musuh hujan lebat, di sebelah orang Islam dalam keadaan cuaca yang sangat baik pada masa itu, dan hujan lebat tu dia menyebabkan kesulitan tentera Badar di pihak musuh tu untuk nak menyerang orang-orang Islam yang pada ketika itu dalam keadaan yang cukup bersedia walaupun dengan penuh kesederhanaan. Kekuatan ini ada, dan itu juga disebutkan sebagai salah satu kelebihan ataupun perkara luar biasa. Jadi tak heranlah bila ada ulama menyatakan bahawa mukjizat Rasulullah ni banyak, ada yang menyatakan sehingga 1000, ada yang kata 1200 mukjizat, iaitu yang ditafsirkan kelebihan-kelebihan yang kalau ikut ukur akal, tak sepatutnya, tak logik, tapi benda tu berlaku. Ni hebatnya mukjizat, antara perkara yang sebenarnya membantu usaha dakwah Nabi SAW dan rasa ihsan Allah SWT terhadap Rasulullah SAW. Ya Ustaz. Jadi macam mana Ustaz, berdasarkan mukjizat-mukjizat yang berlaku tu, kita boleh ambil iktibar dan secara tak langsung memperkuatkan iman kita lagi-lagi akhir zaman ni Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Perkara yang kita perlu faham adalah pertolongan Allah tu adalah pasti. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan satu perintah kepada hamba-hambanya, begitu je telah diperintahkan untuk Rasulullah SAW menyampaikan risalah dakwah, memang ada kesulitan-kesulitan yang menjadi ujian kepada Nabi SAW. Tapi dalam masa sama Allah SWT memberikan hikmah dan Allah Ta'ala menjanjikan kebaikan. Dan dalam peristiwa mukjizat Nabi SAW yang kita ceritakan sejak daripada tadi itu, menunjukkan bahawa Allah SWT telah menunaikan janjinya. Hari ini kita sedang mengharapkan satu janji daripada Allah SWT untuk mendapat keberkatan, untuk mendapatkan pelepasan daripada sesaan neraka Allah SWT, dijanjikan dengan keampunan. Dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka insya-Allah aku pada sangkaan hamba-hambaku yang Allah SWT sebut. Kalau kita bersangka baik dengan Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita.
Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga dan dihindarkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana yakinnya Nabi SAW terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada melalui mukjizat Nabi SAW ataupun melalui apa yang dipinta oleh Rasulullah SAW dan dimakbulkan berdasarkan doa-doa Nabi SAW. Jadi pada bulan Ramadan ni teruskan berdoa, kita mengharapkan keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pada pandangan kita walaupun solat kita sedikit, tapi perkara luar biasa akan berlaku pada diri kita, nanti kita akan dapat masuk syurga. Dengan solat 2 rakaat dia boleh buat aku masuk dalam syurga. Kenapa? 2 rakaat itu diiringkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala bagi rahmat pada kita, menjadikan iktibar yang berlaku pada bulan Ramadan, daripada sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia akan jadikan diri kita lebih baik untuk masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Begitulah sahabat-sahabat penonton semua, kupasan dan perkongsian daripada Ustaz berkenaan tajuk kita pada hari ini, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ramadan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang masih setia dan tak jemu menonton kita daripada episod pertama sehingga ke hari ini, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Jadi jangan lupa temu janji kita pada hari esok untuk episod yang terakhir, insya-Allah, dengan tajuk yang kita akan bawakan khas dalam kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.